Ada satu bilik ni yang mungkin dapat merungkai identiti sebenar tuan punya tempat ni. Mari. Cuba korang tengok dalam bilik ni. Bukan lampu, coba. Tak ada apa-apa pun kat dalam. Kenapa ni? Pak Patuh! Kenapa kamu perangkap kebenaran? Kan aku dah kata, korang akan jumpa tuan punya tempat ni. Jadi, salam perkenalan semua. Jadi Pak Patuh lah yang sebenarnya. Ya. Akulah Patuh, si penjual senjata. Tembak! Maaf. Aku tak boleh benarkan korang semua kacau perniagaan aku. Tapi kenapa? Kenapa buat semua ni? Aku ni dah lama tiba di Baraju untuk berniaga alat-alatan gadget. Tapi mereka ni tak minat gadget-gadget ni. Mereka sibuk berperang sesama mereka. Sebagai penagih yang bijak, aku pun juallah senjata pada kedua-dua pihak. Selagi mereka berperang, selagi itulah aku boleh menjual. Jadi Pak Patuh lah penyebab Bara dan Salju berperang. Jangan salahkan aku. Aku ni hanya menggalakkan mereka berperang je dengan menokok tambah tentang nenek moyang mereka. Itulah yang buatkan mereka bermusuh sampai sekarang. Dalang pelampau. Siapa dia? Dia siapa pula ni? Kebenaran baru je bangun tidur. Takkan nak kena tidur lagi, oi. Ini bukan hari cuti lah. Tiada apa? Kuasa elemental. Ambil ni! Alang-alang dah terbongkar.
bersama selamanya. Percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara, genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia. Bersama selamanya, percaya kebolehan diri. Bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Persahabatan kita bersama setia lamanya. Best dia cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah.